pertama suci, masuk kita syarat kedua, iaitu menutup aurat. Jadi kalau aurat orang lelaki antara pusat dan lutut, dan aurat wanita seluruh badan melainkan muka dan tapak tangan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jadi dengan itu tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita diminta juga untuk sama-sama lah kita mendoakan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit, ada pula ada orang yang sedang sakit di hospital yang sedang nazar, mudah-mudahan kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan dia, berikan dia husnul khatimah, dengan selamat dia mendapat puja, dan semoga dia kembali pada Allah yang rahmat. Jumairah binti Awi. Al-Fatihah. Bismillah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, jadi aurat lelaki antara pusat dan lutut. Jadi itulah aurat orang lelaki dalam sembahyang, aurat orang lelaki dalam tawaf, antara pusat dan lutut. Jadi bila dia berpakaian, mestilah dia menutup antara pusat dan lutut. Ada orang tuan-tuan dan puan-puan, waktu dia belum belajar agama, dia sembahyang, alhamdulillah tutup badan, pakai jubah, pakai baju sempurna. Tapi bila dia belajar, aurat orang lelaki dalam sembahyang antara pusat dan lutut. Balik saja daripada belajar, dia pun tak mau pakai baju lagi. Mak dia kata, kenapa kau pakai baju? Alamak, aurat kita dalam sembahyang antara pusat dan lutut. Jadi sebelum belajar, dia pakai tutup semua. Tetapi bila dah belajar, dia buka pula badan dia tu. Dia pakai hanya kain saja. Ini ilmu tak manfaat. Patut lagi belajar, lagi tambah amalnya. Ini dah belajar, makin kurang pula. Dia datang belajar, dia tahu, oh rupanya baca Fatihah saja wajib. Oh baca ni sunat, baca sunat. Jadi lepas dia belajar, baca doa iftitah pun tak baca, surah pun tak baca. Pasal alah sunat aja. Kalau macam tu tuan-tuan, itu ilmu tak manfaat. Patut lagi belajar, lagi banyak amal. Ni lagi belajar, lagi kurang amal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maaflah, apabila kita mengatakan aurat lelaki itu antara pusat dan lutut, janganlah hanya pusat lututnya dia tutup. Ustaz cakap wajib hanya pusat dan lutut. Jadi balik rumah sembahyang, alah tak pakai baju tak apa, bukan wajib. Alah tak pakai singlet tak apa. Okey, awak nanti kalau nak keluar pergi MRT tu, pakai kain je, jangan pakai baju, jangan pakai singlet. Oh Ustaz, malu. Nak manusia malu. Yang Allah Ta'ala tak malu. Maaf tuan-tuan dan puan-puan, ini maaflah. Nak semayang pakai singlet kotor, Allah Akbar, bini main kita kata, geli, bini dah dekat pun takut. Macam mana ni? Maaf tuan-tuan dan puan-puan, patut kita ni nak menghadap Allah ni cantik-cantik, smart-smart. Tengok Imam Hanafi, apabila nak semayang, dia pakai baju cantik, mahal 200 dirham. Murid-murid tanya, Tuan Imam nak pergi mana? Aku nak menghadap Allah. Masya Allah, yang paling baju the best sekali dia pakai untuk menghadap Allah. Sebab semua nikmat kita hari ini, kita makan, kita minum, kita lihat, kita dengar, kita berjalan, rumah tangga kita, warga kita, kerja kita, segalanya tak ada satu pun yang tidak melainkan daripada Allah. Semuanya daripada Allah. Habis, dan Allah bagi kita semua segala-galanya. Bila kita nak sembahyang kepada Allah, cincai-cincai aja, ala lebih kurang. Mana boleh macam tu? Maaflah tuan-tuan, bila nak pergi orang kahwin, macam kita nak kahwin, na'udzubillah. Bini pun naik macam, ni nak pergi kahwin ke? Kan lagi orang kahwin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila sembahyang pula, maaflah, baju yang dah tak pakai, yang dah lusuh, yang dah busuk, telekong tu dah 2 bulan tak basuh, dah beri titik-titiknya terlalat. Kalau buang kat sungai pun nikah pun timbul, dia boleh sanggup pakai lagi sembahyang. Allah tak kisah untuk mayang dia kat rumah. Sembahyang kat rumah. Kau sembahyangnya menghadap siapa? Maaf tuan-tuan, kalau kita kat rumah ke kat masjid ke kat Masjidil Haram ke, di mana pun kita sembahyang, kita menghadap Allah. Kalau kita menghadap Allah, takkanlah kita pakai yang tak senonoh, yang busuk-busuk. Pakailah yang baik. Telekong tu biarlah ada 2-3 lay pasang lagi. Maaflah, pakai nak berjalan penuh satu almari. Kadang-kadang tak pakai pun tergantung, setahun sekali pakai. Tapi tiap-tiap hari raya beli, tiap-tiap hari beli. Tapi bila telekong nak pakai sembahyang, tunggu 2-3 tahun baru sekali beli. Ya Allah, kenapa jadi macam tu? Maaflah tuan-tuan, kita cakap adik-beradik lah ya.
Tak ya, alhamdulillah selamat saya. Kalau marah saya cabut lagi lah tuan-tuan ya. Jadi macam itulah kita ni, kita dalam ibadah ni dia pakai cantik ya. Kita nak sembahyang, kita menghadap Allah. Baik kat rumah pun tak apa. Pakai bersih-bersih. Telepon tu dah 2-3 hari tu sudah dibasuh, pakai yang lain. Macam mana kita nak pakai baju kita? Kalau kita pakai baju 2-3 hari boleh sanggup tak sanggup lah ustaz. Peluh-peluh kita, bau kita. Macam itulah telepon kita. Macam itulah pakai sembahyang kita. Pakai yang baik-baik, yang wangi-wangi, bersih-bersih dalam rumah. Itulah cara kita menghadap Allah Ta'ala. Begitulah pula kau bapak. Kalau dia nak pergi tawaf, yang wajibnya di dalam pakaian tawaf dia tu ialah kain yang menutup antara pusat dan lutut. Jadi mestilah dia pastikan kain yang dipakai itu menutup pusat dan lutut sekira-kira tidak akan terbuka auratnya. Jadi kalau sekiranya bisa katalah ya, saya nak pakai kain ihram tu, hendaklah saya pakai mengikut peraturan yang betul. Kalau tidak nanti bila saya berjalan terbuka aurat saya. Saya temukan ke hujung. Perhatikan ya, saya temukan ke hujung ni, saya tarik ke sebelah kanan sekali. Kemudian lepas tu pegang kat pinggang kanan saya, kemudian saya masukkan lipat ke dalam. Kemudian lepas tu pegang pinggang kiri saya, kemudian lepas tu lipat masuk ke kanan pula. Barulah kita pun gulungkan dia. Dapat kita gulungkan dia tu, kita pakai tali pinggang. Kalau tak pakai tali pinggang jatuh kiamat tuan-tuan. Jaga ni orang ramai ribu-ribu depan kita. Jadi kita dah pakai ini kain ini. Kenapa saya kata kita ikat macam ini? Kerana ikatan seperti ini menyelamatkan kain kita daripada terbuka kita punya aurat kita. Misal kata kalau sekiranya saya berjalan, apabila saya berjalan kalau tersilap pun dia tak nampak sebab dia tertutup. Kalau sekiranya angin tiup, dia tak nampak, dia masih tertutup. Dekat Kaabah sana. Tuan-tuan. Hitam sikit nampak. Gambar kat Kaabah tu lebih baik terang. Ke shadow belakang. Dekat sangat ni. Terlampau dekat. Tak dapat. Baiklah tuan-tuan dan puan. Jadi kalau itu daripada segi pakaian bawah pakaian aurat, pakaian lelaki yang di atas badan. Pakaian lelaki di atas badan ni kita dah mengatakan bahawa ini tak wajib. Tetapi walaupun tak wajib tuan-tuan dan puan, kita kenalah sentiasa menutup badan kita orang lelaki. Jadi kalau kita pakai kain ihram ni, kita letakkan kain ihram yang sebelah kiri ni pendek sikit daripada yang sebelah kanan. Jadi sekira-kira kita punya kain ihram yang sebelah kiri ni kita selitkan saja kat pinggang. Nampak? Selit kat pinggang. Yang belah kanan ni kita boleh selimpangkan saja atas bahu kiri kita. Itu cara ini. Jadi sentiasa tertutup. Ustaz kata tadi kita yang badan kita tak aurat, yang aurat antara pusat sampai lutut. Betul, yang aurat antara pusat sampai lutut. Tetapi badan kita ni kena tutup. Kenapa kena tutup? Kalau ada orang perempuan dia tengok badan kita, dia bernafsu tengok, dia tu badan terror. Berdosa kita orang lelaki. Tak boleh. Kalau kita lelaki sama lelaki tak pakai pun tak apa. Pasal badan ni bukan aurat. Atau kita dalam family kita, keluarga kita tak apa. Tetapi apabila kita keluar pergi tawaf depan orang ramai, kita kena tutup badan. Allah ustaz badan saya ni berbulu apa, perempuan tengok ke tak suka. Tak semua orang macam tu. Ada orang perempuan tengok badan lelaki berbulu, suka dia pula. Allah ustaz saya badan cekeding. Cekeding, kau cakap cekeding. Ada orang perempuan suka badan cekeding. Manalah kita tahu. Ini perempuan ni bukan semua sama macam lelaki juga. Ada orang kata tak cantik, dia kata cantik. Orang kata ni jalan jenggot, alah boleh tahan, dia kata. Itu semua masing-masing lah. Pokoknya kita kena tutuplah kita orang lelaki. Jadi